Hai, sekarang ni saya berada di Greenhouse by Mui di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Tengoklah betapa besarnya kafe ni. Jadi perut saya pun kena besar jugalah sebab nak isi dalam ni kan. Okay, so you guys ready? Jom follow saya. Lampu dia very romantic. Jom. Okey, sebenarnya first time saya datang ke Greenhouse by Mui di Jalan Ampang, Kuala Lumpur ni memang terbaik. Sebab apa? Apabila saya dah sampai sini dengan decorationnya yang begitu tip-top, dengan lighting, dengan muzik dia, dengan suasananya, dengan kuzinya. Okey, sebenarnya kat sini ada banyak pilihan yang korang boleh pilih. Ada Japanese food, ada steak house dan pelbagai lagi. Hai. Okey, inilah dia makanan pertama saya iaitu beef spicy miso soup ramen. Okey, tapi sebelum tu saya nak translate dulu. Dengar dulu Bon appetit. Bon appetit. Selamat menjamu selera. Jadi, adakah anda semua sudah bersedia? Korang semua jangan jealous. Kita rasa dulu daging dia macam mana. Daging dia memang lembut. Memang tak lihat langsung. Entah daging daripada Australia ke, daripada New Zealand ke, kita pun tak tahu. Dengar tak bunyi dia macam mana kan? Sup dia ni ada pedas-pedas sikit, lepas tu ada masin masam sikit. Memang sedap sangat. Memang sesuai kita rasa orang Malaysia dia suka pedas-pedas kan. Lepas tu kalau kita lihat mi dia pun memang kenyal, lembut. Yes, menu saya yang kedua iaitu butter fish teriyaki. Tadi saya makan daging, lepas ni saya nak makan ikan pula, fish. Okey, kalau kita lihat sini dia goreng ikan ni. Different tempat lain. Kita kena cecah dengan mayonis dulu. Memang sedap. Saya rasa nak nangis pula. Nak tapau balik rumah boleh tak? Yang pentingnya ikan dia segar, lepas tu lembut. Jangan risau, tak ada tulang. Okey, makanan saya yang ketiga iaitu oyster sashimi. Kita ada hamashi, kita ada salmon, ada tuna, lepas tu ada oyster, fresh oyster ni. Nampak tak? Nampak tak? So, kalau saya pergi Jepun, saya akan makan ini. Saya seorang je tau. Korang kena tengok dulu. Decoration diorang macam mana. Menarik tidak? Menarik kan? Sangat fresh. Nampak tak? Kalau kita nak tengok macam mana freshnya, ada urat-urat putih tu kan. Saya nak wasabi ni. Lepas tu saya makan tuna. Korang jangan risau, makanan kat sini memang fresh. Lepas tu masuk dalam mulut tu, tekstur dia macam lembut sangat. Kalau sesiapa tak ada gigi pun boleh makan. Sudah dia. Ini fresh tau. Oh my god. Segar bugar sangat. Ini daripada laut terus sampai kat restoran ni. So memang segar. Rasa dia tengok ni. Yang pentingnya lembut tak keras. Lepas tu tak hanya langsung. Kesimpulannya, sashimi ni daripada 5 bintang, saya bagi 5 bintang. Memang terbaik lah. Hai. Makanan yang terakhir iaitu salmon teriyaki dog. So, sekarang ni saya nak makan salmon ni. Okay. Try. Salmon ni fresh. Lepas tu dia macam ada sos dekat luar dia. Macam ada kecap-kecap manis-manis. Dan dia mungkin dia grill kot sikit. Apabila salmon dah masuk dalam mulut kita, dah rasa macam sesuatu yang benda lain tau. Rasa macam nak kata daging pun tak, nak kata ayam pun tak. Tapi dia sebab dari structure dia tu memang lain lah sikit. Portion ni
Boleh makan untuk seorang saja. Okey, mungkin makan lunch hour ke dinner ke kan. Alhamdulillah kenyang sudah. Okey, jadi kepada korang semua kalau nak makan Japanese food, datanglah dekat sini, Greenhouse di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Makannya memang terbaik, sedap, segar. So you guys kena datang sini. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Saya Zul Rahman. Kalau korang nak pakai info terkini, boleh layari www.her.tv. Okey, semua kita berjumpa lagi. Bye. Hai. Hai, kalau korang semua nak makan, minum kopi bersama dengan selebriti pilihan anda, senang saja korang kena pergi ke website iaitu www.her.tv. Lepas tu korang pilih siapakah selebriti pilihan anda, lepas tu location restoran kat mana dan nyatakan kenapa, sebab apa dan bla 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 bla. Lepas tu kami akan tunaikan impian anda untuk makan, minum kopi bersama dengan selebriti pilihan anda. Okey, bye.